Oh, boleh tahan. Body dia belakang, rubber belakang ni dah hilang. Rubber belakang ni hampa tak payah nak beli dengan Pomen, dengan kedai apa semua, buang duit. Rubber belakang ni dalam apps, okey, mana-mana apps yang third party boleh pakai ya. Cuma bila hampa beli third party tu, dia beza dengan original, dia punya double side tape. Okey, kalau dia bagi double side tape, hang buang, hang beli brand 3M yang original, hang bubuk. Yang ni aku takkan buat. Hampa buat sendiri. Contoh ni ya. Buang dia punya getah ataupun dia punya double tape ni. Okey. Itu sampai bila hang pegang tu hang tak rasa melekit. Baru buh yang baru. Tu je. Mudah. Dekat lagi bagus. Pasal apa yang tiba-tiba terus nak tukar shutter? Dulu aku buat macam tu. Tak. Okey. Kita on dulu. Okey, bila aku on, dia keluar lambang ERR dan blinking. Okey tu. Okey, blinking. Dia punya mirror ada kat setengah. Patutnya mirror dia ada macam ni. Saya saja jangan buat macam ni. Dia hantar macam ni, aku boleh buat lah. Tak apa lah kan. Okey, buat macam tu. Sebab kalau salah ibu buat macam tu boleh patah. So hati-hati geng. Biasanya tambah-tambah di 90. Jadi macam ni disebabkan hang jarang pakai, hang banyak simpan atau hang tak pernah servis. Okey. Biasanya penyakit macam tu akan jadi macam tu. Okey. Siapa-siapa yang tengok video ni jangan kedekut duit. Okey, kerana abang kata saya pakai 2 ton, 3 ton, 4 ton, 5 ton, 6 ton, 7 ton tak servis, okey lah. Itu nasib hang lah. Okey. Macam aku dah buat kerja servis repair ni, banyak dah orang yang tak pakai banyak. Contohlah shutter hang baru 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 jahanam. Rosak. Problem disebabkan banyak simpan. Okey, disebabkan hang pakai tak servis. Okey, adalah yang 7-80,000 tu yang dia tak servis. Total jadi macam tu. Padahal jangka hayat dia boleh mencapai shutter ikut kamera lah. Ada yang 50,000, ada yang 1,000, ada yang 200,000, ada yang 400,000, lebih pada 400,000 ada. Tapi aku tak ingat model. Biasanya model yang hang beli harga 5 angka. Tapi kena tengok model juga. Okey, so jangan kedekut duit. Hang servis. Servis ni macam mana? Sumpama hang mandi, hang balik kerja, hang mandi kan. Kamera takkanlah bagi mandi kan. So, bayangkan hang mandi seminggu sekali. Hang mandi sebulan sekali. Apa jadi kat kulit hang? Apa jadi kat kepala hang? Kat muka hang, dalam mulut hang apa semua? Akan main lah macam penyakit apa semua. So, kamera seeloknya, kalau hang tak cukup bajet sangat, 2 ton sekali hang tak servis lah. Kalau hang bagus, setahun sekali hang tak servis. Okey, jaga maintenance dia. Sebab apa? Dia bukan cuci luar macam ni. Dalam dia ada mechanical part. Bagi yang faham, contohlah macam rantai motor apa semua kan, dia ada minyak grease. Kalau benda-benda tu kering, dia mula rantai motor kononnya boleh tahan 20,000, 50,000. Tapi bila hang tak berminyak rantai, 10,000, 5,000, jahanam dah. So macam tu juga dengan kamera. Common sense tu ada. Okey, so jaga. 2025 boleh pakai tak boleh pakai. D90 memang boleh pakai, memang sangat best. Sebab apa? Dia built-in motor. Lens yang AFD hang boleh pakai. Okey, dulu dia ni masa keluar dengan lens 3799 kalau tak silap aku. Bukan murah geng. Okey. Lah hang senang-senang boleh dapat dalam 1,000 atau bawah 1,000. Why not? Kalau kata anak-anak just nak pakai untuk hobi, budak sekolah, universiti apa semua. Kalau even hang nak buat backup body atau main body 2025, sekadar nak shoot wedding, sekadar nak shoot event atau apa-apa majlis kan, dia boleh tangkap lah. Dia lulus lah. Aku biasa pakai, aku biasa ada, so aku tahu performance dia. Okey, tak ada isu, memang best. Color dia semua memang best. Okey, so brother ni dia hantar. Biasanya aku takkan tukar terus. Okey, aku akan buka, aku akan servis dan aku akan check. Biasanya, okey, kebanyakan kes di perkataan macam ni, okey, aku dah pengalaman sebelum ni, aku buka, aku servis balik, baru minyak balik, dia jalan, dia elok. Hang nak buang duit apa? Tapi masa aku buka, aku servis, tu sekali aku check, aku tak charge extra pun kan. 2 in 1, aku tengok. Okey, let's say betul kena tukar. Barulah hang tukar, barulah hang tambah duit kan. Ni kalau kata hang tukar terus, padahal contoh apa? Padahal salah pula apa, rosak benda lain, takkan kos hang jadi lebih tinggi. So orang kata selagi mana kita boleh selamatkan duit, kita boleh jimat duit, guna method tu. Itu cara aku lah kan. Kalau hampa nak hantar servis repair dengan aku, alhamdulillah tak ada masalah. Hampa nak hubungi aku, nombor aku dekat bawah, tepi atas. Hampa boleh WhatsApp aku. Hampa jangan call aku dalam bentuk call biasa atau call WhatsApp. Aku tak akan angkat dulu, kini dia semuanya aku tak suka angkat. Melainkan aku proof untuk angkat baru boleh. Okey, apa yang perlu hampa buat? Apa message, voice message,
text message, voice message atau video message, hampa hantar ke nombor aku ada kat bawah tepi atas. Okey, hampa tunggu aku jawab. Let's say lepas sehari atau 2-3 jam aku tak jawab, sehari dua aku tak jawab, hampa message lagi. Okey, kalau katakan aku tak jawab juga, mungkin soalan hampa tu tak kena, ataupun bahasa hampa tu kasar ke, ataupun hampa terlalu push, aku tak jawab juga. Itu cara aku lah kan. Banyakkan tengok video-video, sebab video-video aku hampa tengok dalam Facebook, dalam YouTube, dalam TikTok, dalam Instagram, merata ada. Jumpa hampa rajin kan tak rajin, kadang-kadang benda tu berulang. Bila berulang, kadang-kadang kita sebagai kekhilafan kita sebagai manusia dah jadi macam malas nak jawab. Macam tu lah. Okey. Yang tu je method aku. Okey. Hampa just nak tanya soalan dan sebagainya, nak minta pendapat apa semua, hampa tak dah. Jangan terlalu banyak mukadimah. Terus direct to the point, aku akan jawab. Kalau kata banyak mukadimah ni, biasanya aku payah nak jawab lah. Okey. Contohlah, bang, saya nak beli, saya ada 3,000, saya nak beli kamera apa? Direct to the point. Bang, saya nak shoot kapal terbang, nak kena pakai lens apa? Direct shoot, direct to the point. Bang, kamera saya bila on, bateri cepat habis. Simple. Betul model kamera dan sebagainya. Jadi mudah untuk jawab. Ni kalau tanya, bang, kamera saya tak boleh on, nak buat macam mana? Bang, pakai kamera apa, model apa? Penyakit-penyakit tak sama. Bang, bila saya tangkap gambar-gambar blur, nak buat apa, masalah apa? Soalan terlalu umum. Kena betul, bang, saya pakai kamera D90 contoh, lens 50mm 1.8. Okey kan, tu pakai manual mode apa, tangkap. Kena betul lah, autofocus jalan tak jalan, memori card elok tak elok dan sebagainya. Itu antara benda-benda yang hampa perlu repair diri hampa sebelum bertanya. Sebab lah 2025 kot AI pun ada, tapi AI tak tepat lah. Hampa tanya kat manusia lagi tepat kan. So kena pandai. Okey, bye, salam.